Ini Allah suruh ke tidak? Ini Nabi larang ke tidak? Itulah takwa. Takwa ni adalah rasa keberadaan dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perkara yang paling penting, tak kira waktu di atas atau waktu di bawah atau waktu biasa-biasa, kita sentiasa merasa pengawasan dan keberadaan Allah. Jadi tanda pertama, hikmah yang mesti kita usaha dapatkan keluar daripada Ramadan ni, minimum selepas ini apabila kita nak berkata-kata, kita bicara tentang pelbagai perkara tentang lidah kita, ucapan kita, perbuatan kita. Apabila kita nak mengambil satu tindakan, mungkin sebelum Ramadan ni kita tak fikir, kita fikir mana ikut sedap, mana ikut trend, mana ikut orang ramai. Tapi sekarang kita mula terdetik, ini Allah suka tak atau tidak suka? Ini Allah suruh ke tidak? Ini Nabi larang ke tidak? Itulah takwa. Seperti mana Umar Al-Khattab menyebut, berjalan di jalan yang banyak duri pada waktu gelap, kita mula menjadi orang-orang yang berhati-hati. Dan itu adalah hikmah pertama yang mesti kita usahakan, supaya tidaklah bila keluar je daripada Ramadan, 1 Syawal tu kita sambut macam kita merdeka, macam syaitan merdeka pula.